nak itu aja kan. Awak tahu itu. Betul. Mic satu mic jap bagi brother kita. Baju ni tulis apa dalam? Dia ingat Baik. Oh, awal tu. dia memang dah famous kat Kelang, betul? Betul? Siapa nama? Azri. Siapa nama dia? Azri. Kau akan terkenal satu hari nanti. Azri. Baik Azri. Pak, ada kita dapat mic satu tak? Mic. Mana? Boleh? Mana dulu? Sebab kita jarang-jarang nak dengar Azri nyanyi. Nak dengar dia nyanyi tak? Kita dah dengar semua orang nyanyi kat sini kecuali Azri saja. Chess. Ini mic yang dah tak nak pakai sekejap lagi. Kita bagi dia mic ni. Kalau tak sedap tak tahu lah kau. Baik, Azri. Cuba nyanyikan dulu lagu ni atau kau nak rap macam mana? Nak rap macam mana? Beg memang bawa silang ni dengan kain ni semua ada memang sekali je selondon. Oh rap. Oh lupa dia orang Sabah kan? Sandakan. Dia bukan apa. Dalam banyak-banyak negeri dia memilih Kelang untuk menjadi tempat dia bekerja. Betul? Andalas. Mana kawan-kawan Andalas semua? Andalas. Mana bukan Kelang. Tahun lepas apa hari tu nyanyi apa tak lagu ni? Lagu lain. Ni lagu lain. Cuba. Okey, cuba. Apa? Dia pisang dah. Macam mana aku nak nyanyi ni? Tarok lah. Oh, bukan nak rock. Rock lagu apa rock? Lagu apa? Hukum Karma. Okey, cuba dulu yang depan. Hukum Karma macam mana?